Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dekat sini Zoro Malaya nak tunjuk cara nak tengok thermostat Proton Sebi ni aktif ke tidak. Ni dalam ni adalah thermostat dia. Ini adalah cover dia. So kita nak tengok dia ni aktif ataupun tidak waktu dia coolant panas. Jadi beginilah cara dia kita tengok. Thermostat ni kalau original ke lokal ke, kita wajib kita tengok dulu, sebab kadang-kadang takut barang dia dah lama kan, ataupun dia ada karat sikit ke dalam ke, dia boleh sangkut. So kalau coolant kita tengah panas, apa-apa jenis kereta lah, tapi yang ini thermostat Proton Sebi ya. Kalau coolant kita tengah panas, thermostat ni dia akan tendang naik ke atas parat ni. Dia ikut parat ni. So kalau dia sejuk, dia akan macam ni. Jadi ini Zoro Malaya tengah uji kaji dia. Mana yang tak tahu. Lepas tu kadang-kadang kalau macam thermostat dah lama kan, kalau ini cara kecemasan lah ya. Waktu kecemasan ataupun modal tengah tak ada, thermostat ni jam, thermostat ni spring ni, thermostat ni boleh buang temporary lah ya. Kita boleh buang, kita boleh pakai cover dia saja. Tapi jangan terlalu lama. Sekadar macam kita nak balik dari kampung ke bandar ke, bandar ke kampung ke, macam itulah, emergency lah sebab ni thermostat ni dia pandai jam jam tu maksudnya kalau kita tidak menggunakan coolant. Sebabnya itulah pentingnya sangat coolant di dalam kereta. Kedua, pakailah coolant yang betul-betul original, bukan coolant yang clone punya. Sebab coolant ni dia ada minyak, dia ada bacaan minyak dia. So ini kalau macam kita pakai air pipe, dia akan berkarat dekat sini. Satu lagi kat spring dalam ni. So bila dia berkarat, thermostat ni dia tak boleh tendang. Okay, macam mana cara dia? Macam ni. Saya pakai air panas macam ni. Saya letak dalam kuali. Dan tu saya panaskan. Pakai pelayar. Untuk safety kita megang. Rendam. Sekarang nampak keadaan. Kedudukan dia macam ni rata kan. Okay, saya akan rendam. Ini ibaratkan dia coolant lah ya. Ini ibarat coolant. Patut dia air dia kena dalam, tapi saya tak buat dalam. Patutnya dia kena dalam. Tapi sebab kuali ni sempit kecil, okay, dia dah naik. Nampak dia dah naik kan. Nampak. Kalau dengan mata kasar kita memang boleh nampak. Ni saya tak boleh nak zoom sangat. Saya cuba dulu. Nampak dia akan keluar kan. Beginilah keadaan dia kalau coolant tengah panas. Nampak. Dia keluar kan. So saya akan try rendam dekat air sejuk pula. Kita perhatikan betul-betul. Ini uji kaji sebab kadang ada orang cakap apa function dia. Nampak tak? Nampak kan? Nampak kan? Dia masuk balik. Okay, saya try lagi sekali ya. Inilah cara nak uji kaji dia. Mana yang tak tahu, saya akan rendam balik. Kita akan tengok. Dia bukan rendam terus naik, dia akan naik pelan-pelan naik. Nampak dia keluar. Saya akan try zoom Nampak? Sebab dia ada buih. Nampak dia keluar sikit-sikit. Tapi bila dekat enjin kereta, kompresor kita tengah kuat, dia lagi laju. Dia kuat. Dia tak ada macam peluru, tapi dia akan laju daripada yang ni. Sebab kompresor kita tengah ada. Nampak kan? Okay, saya tutup Nampak? Kalau air panas. Beginilah rupa coolant kita kalau tengah panas. Nampak thermostat ni? Dia naik. Okay, saya buang Nampak kan?
Kalau kita biar dia sejuk memang boleh, tapi dia lambat. So ya, kita perlahan-perlahan tengok, perhatikan betul-betul. Nampak? Dia masuk kan? Begitulah cara nak uji kaji dia. Berarti termostat ni dia aktif di dalam tu. Itulah cara dia. Tapi yang ini termostat potensi B. Kalau kereta-kereta lain dia agak lain. Dia memang agak lain. Jadi itu saja perkongsian Zoro Malaya kepada yang pengguna potensi B. Kalau nak barang, nak repair rumah ke rumah, boleh DM saya. Tapi kalau nak tanya selebih-lebihnya, saya harap maklum, ada yang kadang saya tak boleh jawab, ada kadang yang saya boleh jawab. Itu saya kongsikan pengalaman saya lah. Ya. Kadang-kadang banyak ni banyak tanya je. Bila orang bertanya waktu kita dalam telefon, saya susah nak terangkan, melainkan benda tu depan mata. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.